Hello guys, ya tahu ini apa? Ya betul, ini adalah nasi goreng lontong. Jadi kalau nak tahu macam mana cara buat dia dan apa sahaja bahan-bahan dia, tonton video ini sampai habis. Kali ini kita masak lontong goreng. Jadi apakah itu lontong goreng? Sahabat-sahabat semua, tengok video ini sampai habis. Dan sekarang kita dah sediakan kita punya lontong ataupun nasi impit. Nasi impit ni saya buat sebanyak 2 ketul atau 2 kampit macam ni. Ini dia kita punya nasi impit yang belum potong. Jadi kita buat 3 kampit. Kalau dekat Johor ni, dia terkenal dengan lontong darat dengan lontong goreng. Jadi bahan-bahan utama dia lontong ataupun nasi impit. Lepas tu kita ada isi ayam bahagian dadah 1 ketul. Kita ada ikan bilis yang dah ditumbuk. So terpulang pada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, sama ada nak guna udang kering ataupun ikan bilis. Kalau udang kering lagi sedap lah. Tapi tak ada udang kering, kita gantikan dengan ikan bilis. Lepas tu kita ada telur 2 biji yang dah siap dikocok macam ni. Kita ada bawang putih 5 ulas, cincang kasar, bawang merah, bawang kecil 4 biji. Kemudian kita ada sayur paksoi ataupun kalau tak ada paksoi boleh juga dengan guna sayur sawi. Seterusnya kita masak. Stay tune. Kuali kita dah panas. Jadi kita masukkan minyak. Minyak jangan banyak, sikit sahaja. Lepas tu kita masukkan kita punya nasi impit. Lepas tu kita masukkan sedikit kecap pekat ataupun kecap hitam untuk memberi warna sahaja. Okey, bila kecap tu dah sebati dengan kita punya nasi impit, kita tutup api. Lepas tu kita angkat. Okey, macam inilah kejadian dia bila kita dah goreng sekejap. Okey, stay tune. Kita masukkan minyak. Kita masukkan bawang putih dengan bawang kecil. Kita masukkan 1 sudu, 2 sudu cili kisar. Kita masukkan ayam. Masukkan ikan bilis. Kalau dekat peluang Johor ni, lontong darat ataupun lontong goreng
Dia popular dan sangat sedap dimakan atau buat sarapan pagi. So nanti sahabat-sahabat semua bolehlah cuba Kita perlahankan api. Kita ketepikan kita punya ayam, ikan bilis semua. Kita tambah lagi minyak sikit sahaja. Okey, jangan banyak. Tambah sikit sahaja minyak. Sebab kita nak goreng telur. Boleh kuatkan api. Lepas tu masukkan sayur. Okey, bila sayur kita dah layu, kita boleh masukkan kita punya nasi impit kita. Perlahankan api. Lepas tu kita masukkan kecap lemak manis. Kecap lemak manis ni agak-agak sahaja Lepas tu kecap masin. Kecap cair atau kecap masin pun agak-agak sahaja. Ini kita tak pakai garam. Okey, sahabat-sahabat semua, minta maaf tadi tak sempat nak rakam. Kita masukkan tauge tadi. Jadi tauge ikut banyak mana. Terpulang pada sahabat-sahabat semua nak banyak mana. Kalau suka makan tauge boleh campurkan, kalau tak suka boleh skip. Tauge optional sahaja. Ikut pada selera masing-masing lah. Kita punya nasi goreng lontong pun dah siap. Kita tutup api. Masa untuk plating ni. Stay tune. Alhamdulillah. Okey, macam ni lah kejadian dia. Kita punya lontong goreng style ras dan ras. Kita zoom sikit. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah insya-Allah untuk buat sarapan bersama dengan keluarga, terutama di hujung minggu ni ataupun cuti sekolah memang terbaik. Nak buat bekal pergi piknik pun boleh. Cukup ringkas dan mudah, bahan pun tak banyak. Jadi setakat sini saja untuk kali ini, semoga memberi inspirasi pada semua.
Terima kasih menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Akhir sekali kita letak keropok. Kita letak keropok. Kita letak 3 keping keropok. Lontong goreng ni kalau kita makan dengan keropok memang terbaik, sedap.